Macam mana kita nak buat bagi anak rajin membaca? Perkara ni boleh dimulakan daripada rumah, dimulakan daripada anak yang memang kecil, umur 6 bulan pun boleh, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Perkara yang Mami pernah buat dekat semua anak lah adalah yang pertama adalah mulakan dengan bagi mereka get used. Biasa-biasakan dengan buku cerita. Bagi mereka seronok untuk baca buku cerita. Itu yang benda pertama yang kena buat. Bagi mereka suka tengok gambar-gambar dekat buku. Jadi bermula daripada baby dah boleh dah baca buku. Ibu bacakan buku kan. Ataupun kalau dah besar sikit, saya dah terlepas ni umur 6-7 bulan nak buat apa ni? Masih boleh. Kita mulakan dengan bedtime story. Bila dia dah terbiasa dengan buku cerita, dia dah terbiasa mendengar dan tengok benda tu, dia akan automatically yang pertama otak dia akan suka color yang ada dekat buku. Okey, cerita yang kita sampaikan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ibu ayah kena in character. Bila kita membaca buku tu, kita bukan membaca macam baca berita. Tak, kita kena get in the character. Contoh Mami memang kalau bedtime story adalah cerita Nabi. Contoh Mami tengah cerita pasal Nabi Sulaiman ada satu mukjizat. Kita kena get in the character sambil kita pegang buku. Jadi dia tengok, buku ni rupanya menarik. Walaupun waktu tu dia masih lagi tak boleh membaca. Nabi Sulaiman ada satu tongkat. Tongkat yang Allah bagi ni boleh berubah menjadi ular. Macam mana? Jadi bila kita get in the character, anak-anak ni akan rasa lebih excited, seronok, happy. Daripada situ, mulakan daripada buku yang memang simple, yang basic. Yang biasa-biasa tu lah sebenarnya yang ibu ayah buat dekat rumah lah, yang akan membantu mereka untuk lebih dapat tangkap perkataan, ayat-ayat, mereka akan mula suka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila dia dah start merangkap untuk membaca perkataan-perkataan. Bila start merangkap membaca perkataan-perkataan, benda yang kita as a parents kena buat adalah try untuk point, tunjuk dan cakap. Tunjuk dan cakap perkataan ni apa. Bentuk ni apa. Ni apa? Rabbit. Ni apa? Ni semut dalam cerita kisah Nabi Sulaiman. Bila mereka suka, tunjuk gambar dan bagi dia teka. Apa benda? Mereka akan automatically ambil buku dengan lebih mudah. Ingat pesan Mami, benda yang kita selalu tunjukkan, yang kita selalu pamerkan ke anak-anak, itulah yang akan jadi ikutan. Jadi kalau you nak dia membaca buku, dia rajin membaca, dia suka dengan buku, bukulah yang kena ada kat depan mata dia. Okey, bagi buku yang interaktif, yang seronok, yang mereka boleh ikut, yang mereka boleh suka, tertarik nak tengok dengan warna-warna. Jom tanya Mami, cuba komen.